Hello, video tadi aku tengah upload. Tapi aku ada konten. Contoh kalau umur kau 34 macam aku, umur aku 34. Walaupun nampak muda sikit tapi memang tu umur aku lah. Korang prefer naik kapcai atau skuter? Tak tahu badan besar macam aku. Aku rasa berat aku dalam aku rasa macam tu berat aku. Aku ada dua-dua. Aku ada kapcai Yamaha LC dengan aku ada skuter Honda ADV. Pendapat aku kalau long distance skuter lah, sebab memang selesa duduk, memang selesa. Cuma maintenance dia lah sakit sikit. Macam CVT tu aku tengah belajar servis sendiri, sebab kos nak servis CVT tak mahal, cumanya kalau asyik servis dia kena sentiasa servis. Dia bukan macam kapcai. Macam Yamaha LC tu dari 2011 aku tak pernah buat apa-apa. Aku engine tu standard. Kadang-kadang aku lambat tukar minyak hitam lama pun dia still maintain lagi. Tukar tayar, tukar rantai, sprocket. Pernah sekali servis carburetor. Tu lah. Honda ADV tu baru berapa tahun aku guna. Macam-macam hal. Macam-macam hal macam kat kau. Sakit hati aku rasa tergajang lah. Tapi selesa. Dia duduk dia punya sitting position dia memang selesa. Bawa macam daripada Jengka, aku duduk Jengka. Dari Jengka pergi Kuantan, KL, memang tak rasa penat lah. Tapi kalau kapcai tu Jengka nak pergi depan rumah menyakitkan hati. Dia punya sitting position dia tu lah. So kalau korang lah, umur korang 34 kan, tak kisahlah badan besar macam aku ke badan kecil ke, korang prefer mana satu? Sebab kalau daily ride, kapcai lah. Kalau long distance, skuter. So nasihat aku, korang kena beli dua-dua lah. Skuter korang kena beli, kapcai kena beli. Buat apa beli kereta? Duduk dua-dua dalam dengan mana-mana. Tapi korang single lah, korang duduk seorang kan. Ini aku cut lah. Aku rasa yang part ni aku cut. Dia dah start melalut lah. Awal-awal tu dia okey lagi. Apa cringe lah. Aku selalu kadang borak, dia terlebih sikit, dia jadi cringe. Macam awal-awal tu nampak macam okey kan. Aku borak okey, cakap benda serius lah. Dia berhujung aku terlari cringe sikit. Dia jadi macam geli-geli cringe. Wah. Tapi aku tak rasa aku cut, aku upload je ni. Tak ada halnya. Mana dia orang tengok? Serius. Tunggu lah. Aku rasa aku akan biar video ni setahun. 2 view lah. Tak jaya. Dengar. Tumbuk lagi.